Dan kedua, kenyataan juga menjelaskan yang tempoh expired date perjanjian tu sampai pembubaran Parlimen. Maksudnya, kerjasama PH dan BN di peringkat persekutuan hanya expired bila Parlimen dibubarkan. Masa Parlimen dibubarkan, maksudnya boleh buat kerjasama yang baru, sama ada bersama dengan PH balik atau bertukar kerjasama dengan PN. Jadi itu alasan atau hujah Dr. Ashraf Wajdi. Jadi mana satu hujah yang kita nak pakai? Hujah Dr. Mujahid atau hujah Dr. Ashraf Wajdi? Okey, sebelum kita pergi lebih lanjut, kita tengok juga senario kedua. Ini senario kedua yang berlaku baru-baru ini semasa PRN Negeri Sembilan. Dalam laporan ni menjelaskan bahawa Datuk Seri Hamzah yang juga Presiden Wawasan Negara mencadangkan agar kerjasama BN dan PN ini dibentuk dan diberi nama Pakatan Barisan Nasional. Okey. So, hujah ataupun pandangan Datuk Seri Hamzah ini, dia menyifatkan bahawa kerja ini sepatutnya maksudnya dibingkaikan dalam keadaan yang lebih solid. Okey? Dalam kerjasama yang lebih solid. Bukan sekadar electoral pact. Okey, itu hujah atau pandangan Datuk Seri Hamzah. Dan kemudian kita tengok apa reaksi daripada pihak UMNO. Okey, ini berita yang dilaporkan selepas kenyataan Datuk Seri Hamzah. Okey, di sini kita dapat melihat bahawa feedback daripada kumpulan UMNO atau pemimpin UMNO, dia agak reluctant dengan kenyataan atau cadangan Datuk Seri Hamzah itu. Kenapa dia reluctant? Kerana BN di peringkat negeri menyifatkan kerjasama antara BN dan PN hanya bersifat electoral pact. Dengan kata lain, BN tak bertembung dengan PN, PN tak bertembung dengan BN. Hanya setakat itu. Ketika ini, mereka tidak rasa perlunya ada satu perjanjian yang lebih solid yang mengikat di antara dua blok parti politik ini. Kita cuba membaca rasional kenapa UMNO berpendapat begitu. Teori saya berkenaan dua isu ni, isu Mujahid tadi dan juga isu Datuk Seri Hamzah ini, dia sebenarnya menggambarkan atau memberitahu bahawa